Assalamualaikum, mana macam pagi ni? Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okey, alhamdulillah ketemu lagi kita dekat channel aku ni. Alright gang, jom nak tengok tajuk ni. Aku nak review sebiji item pada Matchbox, iaitu item Porsche Cayenne Turbo. Okey. Kenapa perasan aku dah kurang collect Hot Wheels sebab buat masa ni Hot Wheels aku stop dulu lah sebab banyak Hot Wheels harga mengarut lah. Walaupun mainline tapi harga mengarut. Melainkan untuk harga dia tu dah sampai harga premium, aku beli premium lah. Untuk mainline punya harga aku dah stop collect side lah. Aku pilih Matchbox dulu lah. Sebab Matchbox ni Porsche boleh dapat harga 10, 11 ringgit boleh dapat dah. Kalau macam ni kan, Porsche Cayenne Turbo ni kalau dekat mainline Hot Wheels sampai 30 ringgit dia jual, 35 ringgit dia jual, 20 ringgit pun dia jual. So aku stop dulu main Hot Wheels, aku main Matchbox dulu lah. Tapi detail Matchbox memang on top lah. Right? So jom aku review dekat apa Matchbox Porsche Cayenne ni. Jom. Okay gang, so ni aku nak review dekat apa Matchbox Porsche Cayenne Turbo. Sebab aku dah collect Porsche kan. Nak jadikan cerita, aku dah survey-survey kat Shopee kan. Memang geng-geng Shopee ataupun geng-geng Hot Wheels kan, dia pun main harga dekat harta-harta macam ni lah, macam Porsche kan. Sebab yalah kalau dia pun beli mainline satu kotak tu kan, kalau nak dapat Porsche mungkin ada sebiji ataupun dua biji lah. Tu yang dia tekan harga keras sikit kan tu. So aku nak ambil inisiatif, aku stop dulu cari yang Hot Wheels, aku ambil yang Matchbox lah. Sebab harga memang rahmah lah. Okay, so kita tengok dia punya blister pun cantik. Tak rugi pun kalau apa beli Matchbox. Matchbox ni pun dia sama dengan Mattel juga, sama dengan Hot Wheels. Cuma mungkin kurang permintaan kot. Tu yang harga dia murah. Okay, so corner pun cantik. Belakang okey, tak ada stiker. Cuma nampak boring lah belakang dia macam ni. Tak macam ni kan. Okey, blister dia ikut shape Aita. Tengok detail Aita dia. Cantik sebenarnya apa Matchbox ni. Cuma kurang minat sebab dia ialah Matchbox dekat Hot Wheels. Lampu belakang nampak detail ada. Ada tulisan Porsche Cayenne Turbo. Lampu kiri kanan ada lining lampu stroke, ada atas punya lampu apa? Bukan lampu, atas punya sunroof ataupun panoramic roof. Ada detail depan, ada lampu buat. Base bawah plastik, ada detail. Cantik. Nampak? Asyik ada logo ni, flipper. Ni flipper. Flipper ke flipper? Tapi tak ada lah. Yang ni logo Thailand. Buatan main Thailand, gajah. Rebag dia pun cantik. Nampak? Tayar lawa, sporting chrome ni. Dia punya colour, dia ada banyak variant, boleh pilih lah variant colour apa yang peminat. Macam aku pernah review sebenarnya yang warna orange kan. Yang ni yang warna purple. Siap ada bling-bling metallic warna silver lagi. Lawa. So sebab siapa yang nak jadi ataupun mencari Porsche, yang nak collect Porsche, bolehlah consider brand Matchbox ni untuk masuk dekat apa punya collection list. Sebab dia cantik je, cuma kurang permintaan. Okay, so siapa nak beli, aku tak ada Shopee kat bawah ni, apa boleh dapat kat situ. Okay, jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Bye. Assalamualaikum. Mana cap pagi ni.